ingredient dalam tu. Sebab itu fungsinya sebenarnya. Namanya pakai you lah Okey, sebab. faham? Okey, terima kasih. Okay. Jadi apa nak buat? Purchasing. Bukan. Purchasing ataupun orang yang beli ataupun berurusan dengan supplier tersebut kena minta declaration supplier declaration sebagai salah satu kita punya apa cara untuk kita nak minta declaration lah daripada pembekal. Okay, jangan saya share kat you nanti dia punya form supplier declaration tu. Okey, boleh. Okay, so that you boleh pakai yang ini untuk you punya rujukan lah. Okey. Okay, thank you. Okay. Welcome. Saya menang Boleh. Okay. So guru satu lagi tu tak apa. Okay, you boleh pakai ini sebagai you punya contoh lah. You compare lah antara dua. Sekejap, saya share sekejap supply declaration tadi. Form dia. Okay, saya dah share dah supply declaration form tu. So ini sebagai salah satu contoh. Okay. Okay. Okay, so kita sambung balik kepada bahagian purchasing, receiving and storage lah. Okay. Kali ikut you break pukul berapa sepatutnya? Normally Satu. satu okay. Break pukul 1 Okay. So yang guru tadi tu nak present ke? Kita tak perlu skip je. Biarlah sikit lah saya takut tak sempat. Okay. Okay. So satu lagi adalah dekat bahagian food allergen matrix lah. Yang macam sama je konsep yang you buat tadi tu. Dia punya ni sama je. Declaration of the kita punya apa allergen tu berdasarkan supply declaration punya checklist tu lah. Yang saya dah share dekat you punya chat tadi. Saya dah share lah dia punya format supply declaration checklist tu. Okay. So selain daripada itu kita perlu buat mapping juga. Yang ni dalam GMP punya requirement ada. Mapping of the food allergen. Contohnya macam kat sini lah. Coklat dekat mana. Contoh macam coklat mungkin ada allergen kan dalam tu lecithin. Kalau you boleh pecahkan. Contohnya macam line untuk black pepper chicken dengan kita punya apa BBQ chicken line ni line 2. So line 1 adalah untuk pecik chicken je. Boleh asingkan dua. Satu yang ada allergen, satu yang tak ada allergen. Tapi banyak syarikat yang tak pecahkan, tak asingkan lah. Okay, produk yang ada allergen dengan produk yang tak ada allergen. Sebab isu dia adalah tidak economical. Takkan you nak pecah satu line allergen, satu line tak ada allergen. So kalau kita normally pakai dua-dua line lah. Jadi bergantung pada syarikat. Tapi you punya syarikat ada asing tak? Ayam pecik dengan ayam BBQ dengan ayam apa ni? Ayam black pepper. Asing ke sama je line? Asing. Oh, asing line apa sebab dia asing? Ada sebab ke kenapa asing? Tak ada sebab lah So bergantung lah. Okay. So in future tiba-tiba you nak jalan semua line menghasilkan produk yang berbeza-beza. So tak ada masalah lah. Mungkin isu dekat sini nak kawal kualiti lah. Okay. So kita boleh pecahkan juga. Okay. Okay, so kita masuk ke bahagian purchasing, receiving and storage. Okay. So purchasing yang paling penting lah kena dapatkan informasi ataupun allergen declaration daripada supplier berdasarkan borang yang saya bagi tadi tu. Okay, so allergen declaration punya form. Review the label of the incoming material for appropriate allergen information or changes. Ni kalau QA ataupun QC kena check label. Okay, produk yang sampai tu ada tak? Tiba-tiba dia ada berubah ke ingredient ke apa. So kena bagi tahu kepada QC ataupun QA lah. Kalau perlu reject. Contohnya macam dulu saya beli black pepper sauce, tak ada ikan. Tiba-tiba dia jual kat saya black pepper sauce ada ikan pula. Contohnya macam sisa ikan ke apa ke. So kita kena adjust ataupun kita kena reject lah dia punya raw material. Kalau let's say kalau produk you tak ada ikan contohnya. Okay. Sebab label akhir you tu you kena berpandukan kepada raw material yang masuk tu. So kalau raw material yang masuk cakap ada ikan, akhirnya you kena ada ikan jugalah dekat you punya produk label tu. Okay. Itu kalau kita kata ada perubahan daripada sudut pembekal kena bagi tahu. Ataupun tiba-tiba you tukar pembekal. Dulu pakai pembekal A, sekarang pakai pembekal B. So kena berubah-ubah lah you punya label lah mengikut pembekal yang berubah tu. Okay. So required supplier to notify kalau ada apa-apa perubahan
kepada allergen status ataupun ingredient dalam you punya produk lah. Dan jangan beli produk yang telah di recondition, termasuklah minyak dan juga ingredient lah. Recondition tu maksudnya yang dikitar semula, yang diguna semula. Okay, ataupun kita boleh buat juga supplier audit lah untuk check dekat tempat pembekal ada tak allergen yang lain selain daripada apa yang dia telah jual kepada you lah. Contoh macam tadi saya kata ikan ni, ayam tadi. So maybe dijual kat you cuma ayam. Okay. Tapi pada masa yang sama dia pun proses ikan. Jadi kat label tu kena letak juga label ayam mungkin mengandungi sisa ikan lah. Ni contoh. Okay, purchasing. Okay, kalau boleh kita minta declaration macam ni lah. Ini contoh-contoh yang kita boleh buat lah. Information obtained, allergen declaration ataupun review of the level of the incoming raw material. Okay, ini yang kita boleh buat. Okay, so purchasing jangan beli reconditioned ingredient ataupun oils. Okay, contoh, minyak kita semula lah. Bercampur-campur contohnya. Okay, so tak boleh. Okay. Ni kira pada food fraud pula ni. Okay, penipuan makanan. So macam ni goreng balik produk tu mungkin ada allergen lah. Okay, receiving kena pastikan properly seal, tak nak macam ni terkoyak. Okay, yang mungkin ada cross contamination dengan produk allergen dengan produk yang tak ada allergen. Okay, tak boleh berkoyak, tak boleh pecah lah. So kalau pecah koyak takut nanti allergen masuk kepada produk yang lain. Contoh macam gluten tadi. Gluten dia satu tempat dengan yang tepung jagung tu. Topi akan starch, topi akan contoh corn flour dengan contohnya wheat flour. So tiba-tiba wheat flour tu pecah masuk dekat corn flour. So time tu you dah kena consider untuk reject dia ataupun labelkan produk lah. Okay, mengandungi apa. Contohnya. Okay, so pastikan dia tidak koyak, tidak bocor lah. Okay. Okay, baca label. Contoh dekat label tu mungkin ada apa allergen. So kita boleh baca kat sini lah. Berdasarkan apa. Tiba-tiba dia tukar ingredient. Dulu tak ada ikan, sekarang ada ikan. Macam let's say macam oyster sauce tadi kan. Oyster sauce biasanya ada juga macam contohnya let's say sauce ikan. Kadang-kadang nak enhance dia punya rasa oyster tu, kita boleh tambah sauce ikan. Kita panggil apa? Sauce apa? Nampla. Nampla tu kita panggil sauce ikan tu lah. Okay. Sauce nampla tu sauce ikan daripada Thailand tu lah. Biasa kita pakai. Biasa macam kalau you buat kerabu Maggi ke semua, biasa you letak sauce ikan tu. Kalau macam you goreng. Apa ni? Namplawan. Nampla. Okay, sos ikan tu kan? Ya ke? Betul lah. Dia macam budu lah. Dia actually kaedah dia macam budu lah juga. Budu pun dia pakai ikan juga. Tapi dia pakai minyak. Macam sos ikan tu sos ikan lah. Tapi kalau budu tu dia sekali dengan ikan yang telah diperam hancur tu. Dia macam sepatian ikan tu. Tapi kalau nampla tu sos ikan yang telah ditapis. Tapis tu memang tak ada ikan dalam tu, tak nampak suspended metal dalam tu. Cuma ada ikan yang warna coklat tu. Macam sos ataupun hasil daripada tapaian ikan tu kita panggil sos ikan lah yang telah disaring, yang telah ditapis. Tapi kalau budu sekali dengan isi ikan yang telah diperap sekali dengan garam tu. Ikan bilis lah. Okay. Tapi mungkin ada dalam produk. Dia letakkan untuk menambahkan rasa dia. Rasa umami flavor tu. Kita boleh pakai sos ikan lah. Okay, sebab ada kadang-kadang you beli sos berperisa tiram. So perisa tiram tu datang daripada derivatif ikan tu. So kadang-kadang macam tu. Okay. Okay, so storage pastikan juga berbeza-beza. Ini contoh. Cara kita nak asingkan adalah allergen letak bawah sekali. Jangan letak atas. Okay, allergen paling bawah. Sebab apa allergen paling bawah? Apa fungsi dia? Siapa store kat sini? Siapa sini store? Sini ada store tak? Okay, sini ada store tak store? Okay, kalau store kena tahu. Produk yang allergen kena letak bahagian paling bawah lah. Ataupun berasingkan simpanan. Contoh soya dengan gluten kena asing satu tempat lah. Itu pun letak je. Bawah adalah semua soya. Bawah ni semua adalah gandum. Okay, kena berbeza-beza lah. Sebab takut apa tadi? Bocor tadi. Bocor, koyak ke semua masuk dalam produk lain lah. Okay. So clear physical segregation for allergen and non-allergen. Okay. Segregation different allergenic material. So recommended gap between allergen and
non-allergen adalah 1/5 lah. Ini contoh recommendation ataupun cadangan untuk mengasingkan antara allergen dengan non-allergen. Okay. So allergenic material store on the bottom of the rack sebab nak elakkan daripada pecah, koyak dan jatuh dalam produk-produk yang ada allergen tersebut. Contoh tepung gandum dia letak paling atas kan. Tiba-tiba tepung gandum tu dia punya bag tu koyak. So debu-debu dia tu dah jatuh dekat produk dekat bawah tu. So bawah tu dah kena dicemari oleh allergenic punya material. So dia ada risiko lah nanti kepada produk tersebut. Okay. So sebab tu kena letak paling bawah. So kalau bocor ke bocor kat bawah je. So yang produk-produk yang bawah pada dia tu dah tak kena dah. Okay. So kita boleh buat zoning, color code, ranking and differentiation. Okay. List of the allergenic raw material provided to the raw material store personnel. So kita bagi dia senarai raw material. Okay. Lepas tu kita minta dia labelkan mengikut yang telah kita tetapkan lah. Jadi contohnya macam tadi, raw material apa? Contoh saya kata ada sos tiram. So dalam sos tiram tu you tahu dah ada apa. So you tahu you nak simpan macam mana. Sos tiram tu sekali dengan apa. Okay, itu contoh kenapa kita kena ada list of the raw material macam yang macam ni lah. Ni list of the raw material lah. Okay, contoh kita tahu kita nak simpan dekat bahagian mana. Ini dia punya fungsi lah. Okay, contohnya macam yang ada telur simpan rak 1, yang ada kacang simpan rak 2, yang ada ni simpan rak 3. Dan lokasi pun berbeza-beza lah. Contoh macam sos ikan simpan dekat contoh rak R1, R2, R3. Seperti itu. Okay, berbeza-beza mengikut lokasi dengan dia punya ni lah. Sama ada tak bahagian bawah ke bahagian atas ke. Okay. So benda-benda yang tak ada allergen kita letak dekat bahagian atas lah. Yang allergen tak bahagian paling bawah. Okay, ini contoh allergen tagging yang kita boleh buat. Nampak tak? So kita boleh buat wheat. Contohnya. Macam belah kanan wheat, belah kiri contohnya let's say you kata soya. So kita boleh asingkan lah. Okay. Contohnya ada juga syarikat yang buat rak. So rak satu atas sampai ke bawah semua kita cakap soya. So yang rak yang kedua atas sampai bawah semua cakap pasal contohnya gluten. Kita boleh asingkan mengikut rak juga. Okay. Kalau kita tak nak letak yang paling bawah lah. So kita boleh asingkan mengikut. Okay. Kita kata rak 1, rak 2, rak 3, rak 4. So macam tu. Okay. Ini satu lagi contoh. Ini kalau kita panggil sebagai WIP, work in progress punya item, barang separa siap. Contohnya you dah blend semua tadi, lepas tu you nak perap you punya ayam je. So hasil daripada blend tu you boleh cakap produk ini mengandung ini apa, allergen apa, supaya dia tak bercampur lah kita punya produk makanan tersebut. Okay. Okay, C adalah manufacturing operation. Okay. Okay, operasi untuk penghilangan. Okay, so kita kena buat risk assessment juga. Okay, untuk manufacturing operation termasuklah produk, process flow diagram. Okay, production, operation and cleaning lah. Okay, ni contoh traffic flow kita kena design. Okay, supaya tidak bercampur antara allergenic, non-allergenic. Okay, traffic flow dedicated, color code, processing equipment, utensil and area. Contoh macam utensil yang ada allergen warna hijau. Utensil yang tak ada allergen warna biru. So kena berbeza-beza lah peralatan lah kalau kita ada pengasingan antara allergenic dan non-allergenic. Okay. Ini pengasingan daripada sudut fizikal. Contoh apa? Ada dinding. Okay. So ada barrier seperti cash pan, seperti contohnya cover, shield cover. Ini contoh-contoh. Okay. To minimize spillage or cross contamination lah. Okay. Cross contact. Kalau cross contamination tu lebih kepada kuman tau. Kalau cross contact ni lebih kepada allergen, pencemaran silang di antara allergen kita panggil sebagai cross contact. Kalau cross contamination tu lebih pada kuman tu. Bakteria-bakteria yang berbahaya itulah. Itu kita panggil cross contamination lah. Itu term saja, term-term yang berkaitan dengan allergen. Tapi kalau macam allergen termasuk dalam produk yang tak ada allergen, kita panggil sebagai cross contact. Kita tak panggil sebagai cross contamination lah. Okay, itu info sajalah untuk you. Okay. So reduce, multiply, crossover of equipment dan juga conveyor. Okay, tak boleh bercampur-campur lah. So elakkan daripada kita kata ada pencemaran di antara equipment dan conveyor, kita kena buat color code. Ni kalau susah ni kalau nak buat produk yang ada allergen dan non allergen. Contoh ayam pecik tadi tak ada allergen, lepas tu yang ni pula ada allergen. So kita kena hasilkan semua.
papa pemotong, kena hasilkan pengepit, kena hasilkan peralatan seperti berus.